Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiza dari Rafiza Habibu Crochet. Kali ini saya akan tunjukkan kepada rakan-rakan cara mengait bag phone. Saiznya kira-kira tinggi 6 inci setengah dan lebar 4 inci setengah. Bag ni lebar daripada biasa yang mana yang pernah saya buat sebelum ni, dan pemegangnya saya tak buat panjang sebab bag ni nak isi dalam handbag sahaja. Baik, kita teruskan. Peralatan untuk mengait bag phone ni, sediakan pelanda kaitan, jarum jahit tangan, dan yang ni jarum kait ni guna ros 2 palang kosong, seterusnya gunting dan 2 buku benang berlainan warna, benang nola. Dan benang pertama buat 22 chain. Sebelum tu slip stitch dulu. Dan kita akan tanda chain 1, chain 2, tanda di chain 1 untuk penanda sebagai kaitan pertama kita. Terus lagi dengan 20, 2 tadi, 3, 4, 21, 22. Tanda di kaitan yang kedua, tanda yang bawah ni. Baris 1, chain 3. 1, 2, 3. Sebagai double crochet pertama kita, saya dah buat ni ya. Dan saya nak ingatkan, hujung paling hujung kiri dan kanan ni kita perlu ada 8 double crochet. Di sini 8, di sini 8. Dan di atas ni 20, di bawah ni pun 20. Jadi kita buat 4 dulu untuk warna pertama kita, baris pertama. 1 dah ada. 3 lagi. 2, 3, 4. Okay, sampai sini masukkan warna kedua. Warna kedua simpul dan masukkan. Tarik terus melepasi benang pertama. Warna pertama kita. Terus saja, dan dua-dua benang ni pastikan berada di dalam. Kita akan buat kotak pertama. Ini dah bukan pertama lah ni, kotak pertama warna kedua lah ni. Sebenarnya dia dah kotak kedua, yang ni dianggap kotak pertama lah, warna pertama. 4 double crochet warna kedua. 1, 2, 3, 4. Tukar warna pula, warna pertama. Masa tukar ni, kita tarik lah. Dan suka saya ingatkan, bila kita sampai betul-betul di hujung sini ataupun hujung lagi satu, betul-betul tarik dia. Sebab kalau tak tarik, dia akan di sini dia akan nampak warna lagi satu di dalamnya untuk kiri dan kanan kita tu. Terus masukkan warna pertama kita. Satu, 2, 3, 4.
tukar warna. Jadi kita akan ulang saya buat 4 double crochet untuk satu-satu kotak, dan bila perlu tukar warna untuk kotak-kotak tu, tukarlah. Jadi kait saja sampailah ke hujung tempat saya tanda ni. Baiklah, saya dah kait untuk 20 chain yang bawah ni, dah dirikan double crochet atasnya. Dan tinggal di sini pula. Di sini kalau kawan-kawan masih ingat, saya beritahu hujung dan hujung kena ada 8 double crochet. Jadi di sini kita selang warna kita, dan terus dengan cara kait kita 4 double crochet, 4 double crochet. Dan sini dalam lubang yang sama. Tukar warna pertama. Kita tusuk di tempat yang saya tanda tu. Masukkan 4 double crochet warna pertama. Ambil warna yang kedua. Ingat di hujung-hujung ni kena rajin tarik, kalau tak akan nampak warna benang di dalamnya. Okey, yang ni kita arahkan dia ke sini lah, di ruang yang sama juga. 4 double crochet. Jangan lupa bungkus benang yang kita tak guna. 1, tukar warna pula. Dan kalau kawan-kawan perhatikan, kita akan berlawanan dah warna benang kita ni. Yang ni magenta, yang ni dah tentu warna cream. Dia akan lawan. Terus lagi 4 double crochet. Tengok betul-betul, ambil betul-betul di, kalau kedudukan macam ni, atas lah, di atas warna yang bawah ni. Balut benang yang kita tak guna tu. 1, 2, 3, 4. Okey, terus saja tukar warna benang kita, dan jumpa saya di hujung sini nanti. Terus kait. Baiklah, kaitan kita ni sini 7 kotak, dan atas ni juga kita akan selesaikan 7 kotak. Satu pusingan sampai ke habis ni ada 14 kotak lah. Dan di hujung sini kita akan teruskan tukar warna. Rasanya tentu semua masih ingat kan, sebab saya kata hujung dengan hujung akan ada 8 double crochet. Tadi kita dah mula warna ni 4 double crochet. Cukup kan 8 double crochet, tambah lagi warna yang ni sebanyak 4 double crochet di lubang kaitan yang sama lah, tempat yang saya tanda ni. Masukkan kat situ. Okay. Masuk, ambil di sini, bukan ambil yang sini, ambil yang sini. Selalu saya buat macam tu. Ambil yang belah bawah ni. 4, 1, 2, 3, 4. Okey, kadang-kadang saya keliru bila sampai di sini untuk warna berikutnya. Cuma untuk selamat, satu-satu warna setiap kotak ni kita akan buat 2 baris. Yang ni adalah baris pertama kita. Jadi untuk baris yang kedua ni, nak naik baris kedua, kita tengok di sini warna krim. Jadi
ambillah warna krim, selesaikan baris 1 ni. Dan kita slip stitch saja untuk naik ke baris yang kedua, chain yang ketiga masa baris pertama tadi. Yang ni saya biar dulu, saya tak ambil dia dulu, tinggalkan dia. Lepas ni baru ambil. Okay. Dan kita naik mudah saja chain 3. Barulah ambil yang ni, sembunyikan di dalam. Terus kait 4 double crochet warna yang sama, warna di bawah tu. Saya akan demo sampai baris keempat sahaja. Lepas tu boleh ulang teruslah. Okey, dah sampai sini. Tarik sikit mana yang dalam tu, ditukar. 4 double crochet berikutnya. Okey, lepas ni terus saja kait ikut mana yang dah ada di baris 1 ni, dan sampailah kita jumpa di hujung ataupun di permulaan baris ni tadi. Teruskan. Okey, baris kedua selesai. Nampak kan 2 baris warna yang sama, 2 baris warna yang sama. Dan di sini pula, kalau keliru macam saya buat juga ni, tengok di sini balik. Okey, yang ni dah siap warna satu warna 2 baris. Dah tentu kita akan terus dengan warna magenta di atasnya. Jadi terus saja dengan yang ada di jarum ni, selesaikan double crochet kita. Okey, dan terus saja sambung. Tak payah susah-susah, slip stitch sahaja. Kita buat kerja mudah je. Stitch. Okey. Yang ni macam tadi juga, jangan ambil, biarkan dia. Dan terus naik chain 3. Ni boleh. Biar dia berada di tempat yang sepatutnya lah. Okey, terus dengan 3 lagi double crochet magenta. Cukupkan 4 double crochet. Okey, tukar warna. Tariklah di hujung dengan hujung ni. Terus dengan 4 double crochet warna pertama kita. Okey, terus saja kait selang-seli warna kita. 4 double crochet, tukar warna, 4 double crochet, tukar warna sampai habis ke baris yang ketiga. Siap baris ketiga, dan kita akan terus ke baris keempat. Sambung, tengok sebelah ni warna apa. Jadi kita akan tahu warna apa yang kita patut tukar di sini. Dengan warna magenta. Sambung saja untuk kita terus ke baris yang keempat. Jangan ambil yang ni. Okey. Baris 4 pula, ikut sajalah yang ada pada baris 3 ni.
Baris 4 ni kita ulang balik apa yang kita kait pada baris 1 sebenarnya, cuma warna je lah berbeza. Dan untuk satu pusingan backbone kita ni ada kira-kira 56 kaitan double crochet. Ini bebaskan dulu di sini masa naik tadi. Yang ni teruskan. Jadi lepas ni kawan-kawan dengan kaedah sama bolehlah nak kait botol air ke, cuma tapak tu lah pastikan gandaan kita ini adalah gandaan 8. 8-nya kenapa? Sebabnya 4 yang ni, 4 yang ni selang 2 warna akan jadi gandaan 8. Pastikan betul di situ lah. Tapak tu kena rujuk video-video saya, boleh juga rujuk video pengait-pengait lain lah. Nak pastikan selang-seli tu dapat untuk gandaan 8 tu. Kawan-kawan terus saja kait lah seperti yang ada ni. Dan kalau saya akan buat backbone nanti sampai baris ke 18, terpulang pada kawan-kawan semualah nak buat tinggi mana bekas pun tu nanti. Jumpa saya di akhir baris ke 18. Jadi inilah hasilnya sampai ke baris ke 18 saya, dan ending dia macam ni. Kita ikut saja apa yang saya beritahu tadi bila tukar benang apa semua tu. Sebabnya kita akhiri dengan benang ni sebab kita nak bersambung di sini. Kita akan selesaikan potongan benang kita ni. Ini biar berada di dalam lah, ini untuk kemasan nanti. Cuma kita buat yang ni saja. Ambil dua lah. Dan kita akan beralih untuk buat pemegangnya pula. Untuk tali pula saya dah cuba kait sebelah guna kaitan single crochet saja. Dan bila kait ni daripada belakang sini, saya akan sambung terus ke sini lah. Dan talinya saya tak buat panjang sebab ini bukannya, bag ni bukan untuk dibimbit ya, cuma letak dalam handbag aja. Okey, saya tunjukkan cara untuk kita kait pemegangnya untuk bahagian sini. Kita tengok dulu pada bahagian badan bag kita ni, bahagian atasnya, dan sini dah tentu tengah bag. Jadi saya akan letak pemegang tu bermula daripada sini, saya akan kait dan ending dia di sini sambung. Dan benang kita ni biar ada lebihan untuk kita buat kemasan slip knot 1 simpulan. Kita akan kait pada badan bag di sini. Kita akan guna 4 single crochet sahaja. Masukkan sini. Dan chain 1, terus dengan single crochet di sebelahnya. Lebihan benang ni biar berada di dalam lah. 2, yang ni tanggap 1, yang ni kedua.
3, 4. Yang saya kait tadi ada saya letak di sebelah dalam sini. Chain 1, pusing, dan kita terus saja di sini 4. Kita ambil ikut double crochet yang kita ada pada badan tu juga. 2, 4. Ulang saja kaitan kita 4 single crochet sampai baris ke 30. Jadi kawan-kawan boleh teruskan. Jumpa saya di sambungan nanti. Saya dah sambung pemegang yang mula-mula saya kait, yang bukan demo untuk video. Ini tempat kita mula kait, kita sambung benang, dan ini kita guna jarum untuk jahit. Dan yang saya demo untuk video tadi yang ni, dan saya akan tunjukkan cara kita menyambung pemegang ni pada badan beg. Jarum dah ready, dan yang saya dah siap sambung tu saya letak dia di dalam, dan kita akan terus dengan sambungan kita. Pastikan kedudukan tali ni betul lah, jangan sampai berpintal-pintal, nanti 2 kali kerja pula buat. Okey, jadi tengah beg, dan kita akan sambung di sini. Boleh juga rujuk video saya di sini yang saya buat sarung botol air ribbon daun sirih tu. Sama je lah, lebih kurang je lah. Kalau ada beza pun maknanya lebih kurang je. Temukan di sini, maknanya dia bertemu, dia jadi macam tu.
cantuman pemegang, dan boleh terus dengan kemasan lain-lain yang kita belum buat di dalam ni, ada di bawah sekali. Itu dia, dah siap pun beg phone kita, dan di dalamnya saya dah isi satu buku nota kecil dan juga satu telefon. Ini isi dalam beg tadi, telefon dan juga buku nota kecil. Dan kalau rasa nak tinggikan lagi boleh tambah, tapi pusatkan tambah 2 baris lah untuk dapat motif yang corak yang betul lah. Dan beg ni macam boleh nampak lebar daripada saiz telefon, sebab tu boleh muat bukan hanya telefon, tapi boleh muat benda lain. Baiklah, itu saja daripada saya. Semoga ada kelapangan, kesempatan untuk saya buat video berikutnya. Sampai bertemu lagi untuk video akan datang. Bye.